Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Afiqah Zafira binti Nur Azlan dan saya merupakan seorang kru TV Plus SEB Nusina dari Sekolah Kebangsaan Seri Kelebang. Pada hari ini, saya ingin membawa anda semua menyaksikan perjalanan program. Okey, syukur Alhamdulillah hari ini kita dapat sama-sama meraihkan ataupun dalam majlis pembugaran AINS Nilam dan melancarkan program Kalakkan Membaca untuk tahun 2026. Okay, tahniah pada yang dah mula rekod pembacaan dalam Nilam. Okey, anak-anak, bagi sedikit tepukan. Pembukaan AINS Nilam 2026 peringkat sekolah dilancarkan. Assalamualaikum Cikgu. Apa objektif Majlis Pembugaran AINS Nilam pada hari ini dan apa harapan Cikgu sebagai guru perpustakaan dan media? Okey, pada hari ini kita telah melancarkan Majlis Pembugaran AINS Nilam. Okey, objektif pada hari ini kita nak murid-murid meneruskan program Nilam tetapi dengan mengisi rekod bacaan mereka dalam sistem AINS. Dan harapan cikgu agar semua murid-murid masih mengekalkan momentum untuk mengisi bahan bacaan Nilam. Tetapi pada tahun ni cikgu nak semua murid merekodkan bahan bacaan dalam sistem AINS. Setakat hari ini dah berapa bahan bacaan awak? 200 lebih. Wah, banyaknya. Macam mana awak bahagikan masa untuk buat Nilam? Saya buat pada masa lapang. Okey, terima kasih. Apa yang memotivasikan awak buat Nilam? Untuk mendapatkan hadiah. Wah, hadiah apa yang awak target untuk tahun ni? Basikal. Okey, semoga berjaya. Wah, banyaknya buku Nilam awak. Ya, saya. Awak rasa kenapa program Nilam ni penting? Untuk memupuk budaya membaca sepanjang hayat. Apa yang memotivasikan awak untuk buat banyak Nilam ni? Saya memang minat membaca. Okey, terima kasih. Sama-sama. Saya suka membaca buku kerana saya dapat banyak ilmu pengetahuan daripada buku yang saya baca. Membaca dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Sebagai peserta wakil negeri Perak, melalui agenda membaca, saya dapat menambah banyak ilmu pengetahuan dan meluaskan pandangan. Saya sangat suka membaca kerana membaca dapat memberi banyak faedah kepada saya. Pada waktu lapang, saya sangat suka membaca buku kerana ia dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, tamat sudah program ini dengan jayanya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang menjayakan program ini. Semoga budaya membaca terus mekar dalam diri kita semua. Sekian, terima kasih.